Ada orang dekat dengan Allah SWT, dia mengasingkan diri, dia berkhalwat, dia bersuluk. Tapi ada lagi yang mendekatkan Allah SWT dengan jalan dakwah, tariqah dia begitu. Dan kita di dalam jemaah ini memilih pendekatan yang mana? Kita memilih pendekatan tariqah yang membina ummah yang lebih baik. Kerana kita tahu, bila kita berada dalam keadaan Islam yang sempurna, dia bukan sekadar ibadah itu secara personal, bukan secara peribadi. Masuk bulan puasa ni, kita nak habis 30 juzuk sehari. Dia baca sehari. Itu dilihat oleh mereka yang tidak berada dalam jalan dakwah. Tapi bagi golongan yang mereka berada pada jalan dakwah, mereka melihat kita dapat mengislamkan seorang, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan syurga yang sangat besar.